Korang semua tahu kan pandemik obesiti yang sedang melanda sekarang. Statistik menunjukkan lebih 50% rakyat Malaysia mengalami masalah berat badan berlebihan. Diorang dalam lingkungan sama ada overweight ataupun obesiti. Menjadikan Malaysia negara paling obes, paling gemuk di Southeast Asia. Saya nak tanya pakar kesihatan, apa pendapat Dr. Peter sebagai internal medicine specialist tentang keadaan ni? There is an increase in overweight and obese from 50% to 54%. It means Malaysia is becoming fatter and fatter. Kita boleh nampak banyak data-data sekarang menunjukkan definitely ada risiko, risk factor untuk gejala-gejala kesihatan yang lain. Kencing manis, darah tinggi, high cholesterol, obstructive sleep apnea. At the end of the day, they are leading to stroke dan heart attack. Sebenarnya lah menurut pendapat Dr. Peter, apa faktor yang menyumbang terhadap masalah berat badan berlebihan di kalangan rakyat Malaysia sekarang ni? Exercising is not up to par. Many of us having very sedentary lifestyle. We go to work, we come back, we are too tired. That will also contribute to overweight and obesity in Malaysia. If you drive around in town, you tengok tengah-tengah malam, you go see mamak stall, full of people. 10 o'clock at night, memang banyak business bergiat. And you see all this food yang kita tengok ni, punya kandungan karbohidrat yang tinggi. When we are not disciplined, we do not know the importance of weight management dan bagaimana untuk mengurangkan berat badan. Boleh tak Dr. Peter huraikan tentang definisi dan juga kriteria overweight serta obesity? BMI seorang individu lebih pada 25 sampai 30, it's considered overweight. From the weight of more than 30 and above, ada obesity dia type 1, type 2 dengan type 3 lah. Kalau seseorang tu dah tahu dia sama ada overweight ataupun obesity dengan BMI melebihi 25 ataupun melebihi 30, apa langkah pertama yang orang tu sepatutnya ambil? When you know that you ada masalah-masalah seperti begini, apa yang you can buat is that you can see a doctor. We can use the BMI to know. We can do a blood test for you. Kita boleh tengok daripada kadar gula yang tinggi, tekanan darah dan sebagainya. Bila seseorang itu memerlukan rawatan obesiti dengan seorang doktor, adakah kalau BMI lebih 25 ataupun BMI lebih 30 ataupun ada kriteria lain? Saya selalu menggalakkan pasien-pasien saya adalah kalau anda mempunyai BMI lebih daripada 25, lifestyle adjustment adalah sekadar mencukupi. Kalau BMI anda adalah lebih daripada 27 dan anda mempunyai penyakit-penyakit kronik seperti kencing manis, darah tinggi, masalah berdengkur, PCOS atau isu kesuburan, anda boleh berjumpa dengan doktor untuk mendapat nasihat selanjutnya. Kalau BMI anda adalah lebih daripada 27 tetapi tidak mempunyai masalah-masalah kronik, anda boleh cuba continue back again with lifestyle adjustment. Kalau BMI anda lebih daripada 30, saya sarankan supaya anda berjumpa dengan doktor dengan segera dan mencari sama ada anda mempunyai risiko-risiko kesihatan yang lain. Dan kalau diinginkan, kita boleh memulakan rawatan untuk obesiti. Kita dah tak boleh menyorok daripada fakta dan kebenaran bahawa Malaysia dilanda dengan masalah obesiti, berat badan berlebihan, yang mana lebih 50% rakyat Malaysia merupakan penghidap sama ada overweight ataupun obesiti. Jadi guys, pertama sekali kira BMI you all, ketahui sama ada anda dalam kategori overweight, obesity, kelas 1, kelas 2 ataupun kelas 3, dapatkan konsultasi dan juga rawatan daripada doktor yang berdaftar dan bertauliah supaya anda tidaklah membuat andaian sendiri tentang obesiti anda. Tunggu video kedua dalam siri ini untuk saya dan Dr. Peter kupas lebih lanjut tentang rawatan obesiti dari segi lifestyle dan juga ubat-ubatan. Saya Dr. Peter Pragasam, Consultant Physician, Hospital Columbia Asia Ceras. Video berbentuk pendidikan kesihatan ini dibawakan khas untuk anda oleh Columbia Asia Hospital Ceras yang kini berada di bangunan baru yang lebih selesa untuk anda.